Ada orang yang selalu dia sinis dengan orang-orang yang bila Ramadan dia tak pernah solat pun sepanjang bulan lain, tapi Ramadan tiba-tiba dia terpacak di masjid, di barisan yang pertama, saf yang pertama, dengan jubah baru, minyak wangi, dengan botol air, nak solat. Dia kata, oh, ini tengok Ramadan je dia pakai mask, dia jadi orang baru. Ada orang yang tak tutup aurat bila Ramadan, tiba-tiba dia menutup aurat dan orang memandang sinis. Allah SWT dalam Quran menyebut orang-orang yang timbul dalam hati dia rasa nak mengagungkan syiar. Ramadan ni salah satu syiar yang besar dalam Islam. Allah SWT kata dalam hati mereka, dalam jantung hati mereka itu ada taqwa, dan itu yang sebenarnya membawa mereka ke masjid. Itu yang sebenarnya membawa mereka untuk berusaha menutup aurat, berusaha untuk melakukan hal-hal yang wajib, yang menjadi tanggungjawab seorang hamba kepada Tuhan. Sebab tu kita jangan sibuk nak tunjuk dan nak sebut orang, sebab semua orang ada perjalanan yang berbeza. Ada orang yang latar belakang yang didatang daripada keluarga yang mungkin tak pernah ada pendedahan tentang agama, ataupun pendedahan tentang agama tu negatif dan buruk. Tak semestinya ibu dan ayah dia orang yang tidak mengamalkan agama. Boleh jadi ibu dan ayah dia orang yang kuat mengamalkan agama sehingga ke tahap yang toksik dan ekstrim, maka dia membesar dalam keadaan dia tak nak agama yang macam ni, yang menyakiti, yang mendera dan menjustifikasikan benda-benda buruk atas nama Tuhan. Boleh jadi kemudian dia baru mula jumpa versi sebenar wahyu, versi sebenar petunjuk yang Tuhan sampaikan kepada hamba-hambanya. Jadi proses manusia mencari lebih baik daripada Ramadan datang dia pun langsung tak ada apa usaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, langsung tak ada terdetik apa-apa. Bayangkan kalau kita pergi ke negara Eropah, kita akan lihat ramai je orang Islam yang buka kedai arak dan kedai judi. Tapi bila masuk Ramadan, dia akan letak tanda dekat depan, sepanjang bulan Ramadan ini kedai judi dan kedai arak kami tutup, cuti sebab Ramadan. Orang kita kata, ini apa ni, Muslim Ramadan saja, habis Ramadan tak Muslim. Bukan urusan kita nak tentukan dia Muslim Ramadan saja atau dia Muslim di luar Ramadan atau tidak. Itu urusan Tuhan. Kita menyampaikan nasihat dengan baik. Bahkan huda, petunjuk Quran yang turun yang kita celebrate dalam Ramadan ni, huda tu datang dari perkataan hadaya yang bermaksud hadiah, yang juga membawa erti menunjukkan ke jalan yang lurus dengan lemah lembut. Sebab itulah kadang-kadang kita orang yang mungkin ada latar belakang agama, belajar banyak sikit, berbanding mengajak manusia dengan lemah lembut kepada agama, kita sebenarnya menjadi orang yang menjauhkan manusia daripada agama dengan perkataan yang sinis, dengan kadang-kadang tak ada perkataan pun, jelingan yang tajam, cebik mulut yang Ramadan je pakai tudung, Ramadan je dekat masjid. Kita jangan buat kerja syaitan. Syaitan dah digari, kita pula yang tolong ambil kerja syaitan. Sebab syaitan maksud dia syaitan, orang yang menjauhkan. Apabila kita melakukan hal-hal yang menjauhkan manusia, manusia itu dah datang dekat dengan Tuhan, kita jauhkan dia, itu syaitan. Literally syaitan. Syaitan dalam kalangan manusia. Sebab tu jangan Ramadan datang, syaitan dah digari, kita pula tolong take over kerja dia dan jadi syaitan dalam Ramadan. Biarkan, buka. Nabi sebut SAW, malaikat akan buat pengumuman dalam Ramadan. Ya baghiyal khair. Orang-orang yang datang mencari kebaikan, datang ke depan, akbil, datang, rebut. Tak kisah kamu daripada mana, dosa apa kamu buat, kamu daripada latar belakang apa. Ramadan dah tiba, datang, mari. Ya baghiya syar, orang-orang yang nak menolak keburukan ini, malaikat kata, undur ke belakang. Ini bukan waktu untuk kamu. Ini waktu Tuhan membuka pintu langit, memadamkan nama-nama hamba-Nya daripada carta ataupun senarai neraka, dan memberikan keampunan yang luar biasa kepada siapapun. Jadi Ramadan ini kita celebrate, kita rangkul semua orang. Bahkan kalau ada orang yang bukan Islam, dia datang nak duduk dekat masjid, dengar sahaja bacaan Quran dan melihat bagaimana orang Islam beribadah, moga-moga melihat akhlak kita yang baik, itu akan membuka hati mereka untuk masuk Islam. Dan ramai di Amerika, di UK, antara bulan yang paling ramai orang masuk Islam adalah bulan Ramadan, kerana mereka melihat satu, Muslim ramai yang akan berada dalam keadaan yang sangat baik, akhlaknya, kawal dirinya, perkataannya, dan itu menyentuh hati dan menaut perasaan untuk ingin mengenali agama ini. Dan seperti mana Quran turun dalam bulan Ramadan dan kita celebrate, maka Quran itu kemudian berhubung dengan hati-hati yang mencari, dan itu kemudian membawa mereka kepada siratal mustaqim, jalan lurus yang lebar. Ramai orang boleh masuk. Jangan fikir kita seorang aja kena jalan kat situ. Majoriti orang dalam Ramadan mereka melakukan hal yang luar biasa. Bukan kebiasaan lepas isyak solat 8 rakaat, solat sampai 20 rakaat. Bahkan bukan kebiasaan kita menahan lapar pagi sampai maghrib. Itu meletihkan. Memang tak nafi badan kita lapar, letih, kemudian kita buka puasa. Kalau kita buka puasa sederhana, insya-Allah tenaga kembali restore. Kalau kita buka terlebih lajak, dia collapse terus, dia crash. Kapal terbang tu crash, habis. Tarawih memang tak boleh bangun. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dalam Ramadan ini, Allah bukan nak paksa kita dengan satu standard yang semua orang kena match standard ni. Jangan bandingkan ibadah kita dengan ibadah orang. Yang kena kita berikan tumpuan adalah sejauh mana kita menikmati kualiti ibadah kita. Ada orang yang dia memang tak boleh nak pergi masjid, jadi jangan kita pandang rendah, dia tak pernah solat tarawih kat masjid.
it's okay. Kalau dia solat di rumah dan dia menikmati solat di rumah, dan solat sunat tidak wajib pun. Nabi SAW pun awal-awal Nabi solat tarawih, Nabi solat bersama jemaah. Bila Nabi lihat ramai para sahabat berhimpun dan solat, Nabi kemudian solat di rumah. Sebab Nabi tak nak, sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang rahmat, Nabi tak nak kalau tarawih diwajibkan. Jadi hari ini jangan kita buat seolah-olah orang yang tak dapat pergi, atau orang yang mungkin hari tu dia letih, dia sakit kaki, ataupun dia rasa hari ni stamina dia drop, dia nak kena rejuvenate, dia tak dapat solat 8 rakaat, 20 rakaat. Jangan kita buat dia rasa macam dia telah melanggar satu perintah. Sama sekali tidak. Itu sunnah. Boleh dilakukan di rumah, boleh dilakukan, dia tidur lepas isyak. Dia berkata lepas isyak dia bangun, orang semua tengok dia bangun, dia pergi balik rumah, tarik selimut, dia tidur. Kemudian dia bangun 1 jam sebelum sahur, dia solat 2 rakaat atau 3 rakaat, maksudnya dengan witir 1 rakaat. Tapi solat 2 rakaat plus 1 tu sangat baik yang dia buat. Barangkali jauh lebih baik daripada orang yang ada di masjid, sebab dia concern nanti orang tak nampak aku kat masjid macam mana ni. Aku ni JK kan, walaupun menguap dah sampai patah rahang dah, tapi dia sebab dia fikir orang, dia tak fikir Tuhan. So itu semua proses yang kita kena teliti. Sebab tu kena mindful. Ramadan ini adalah latihan untuk kita mindful. Bila kita pergi masjid, kita tanya, aku pergi masjid ni sebab aku nak solat, nak dengar bacaan Quran kerana Allah, atau aku bimbang nanti jiran-jiran tengok aku tak keluar, kereta aku tak buka lampu malam tadi, keluar pergi masjid. Atau kita concern tentang kita tak boleh nak post hari ni kita solat dekat masjid mana, tak boleh nak check in. Apa tujuannya? Atau kita pergi tu sebenarnya, hari ni tak pergi, nanti miss Moreh dia bubur kacang hijau sedap. Semua itu adalah proses yang kita lalui dalam Ramadan untuk membetulkan balik apa niat, apa tujuan, apa sebenarnya aku dapatkan daripada amalan ini, apa hujungnya nanti. Sebab kalau nak dapat takwa tu adalah mindfulness, sentiasa merasa keberadaan Allah SWT, sentiasa bertanya soalan, aku buat ni kerana apa, di hujungnya nanti aku nak capai apa. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa ramai Nabi kata orang yang puasa, dia tak dapat apa-apa daripada puasa dia melainkan lapar. Dan berapa ramai yang solat waktu malam ni, dia berdiri ni panjang ni, tapi dia tak dapat daripada solat dia melainkan penat. Maksudnya aku dah solat dah dapat penat je. Ya, sebab niat tak betul. So niat yang paling utama. Solat tu kalau letih nak rehat, skip 2 rakaat, imam baca, kita hanya duduk dengar bacaan imam. Walaupun tak faham, kita bagi hati kita ni untuk menikmati alunan bacaan yang merdu. Itu semua termasuk dalam kita mendekatkan diri kepada Quran dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan semua langkah kecil ini, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kamu. Maksudnya kalau tak mampu 20 kurang, tak apa. Cuma jangan biarkan ia berlalu tanpa apa-apa usaha sama sekali. Itu saja. Usaha, put some effort. Nabi SAW sampai kata dalam hadis kursi, maksudnya hadis kursi ni Allah kata, kalau kamu ambil 1 jengkal, Allah akan datang kepada kamu 1 hasta. Kalau kamu datang 1 hasta, Allah akan datang kepada kamu 1 depa. Kalau kamu datang berjalan, baby steps, langkah-langkah kecil, terhuyung-hayang, tak stabil, Allah akan datang kepada kamu dalam keadaan berlari. Jemput, saya mengajak saudara-saudari untuk menyertai kelas kita hadiah Ramadan, untuk kita meneliti supaya kita rasa hadiah Ramadan ni hadiah yang sebenarnya, bukan sekadar retorik, dan kita dapat menyusun hidup kita mengikut kemampuan masing-masing, mengikut keadaan masing-masing, macam mana nak rebut kelebihan-kelebihan, khususnya kemuncak malam Al-Qadar, Lailatul Qadr, yang siapa dapat solat pada malam itu, atau dia dapat doa, atau dia dapat baca 1-2 ayat Quran, dia dapat infak, ia akan didarabkan dengan infinity. Jemput, saya mengajak saudara-saudari untuk menyertai kelas kita hadiah Ramadan